gagal dalam rumah tangga, ni semua bukan masalah. Gagal dalam perniagaan, bukan masalah. Gagal dalam peperiksaan, bukan masalah. Ketika kita masuk dalam kubur, kita gagal ketika itu masalah. Itu yang betul-betul bermasalah. Sebab satu orang bila dia masuk dalam kubur, dia gagal, dia akan gagal selama-lamanya. Wallahi, dia tak akan pernah berjaya lagi. Ujian sirat dia gagal, yaumi masyar dia gagal, timbangan mizan dia gagal, telaga kausar dia gagal, dan akhir dia akan gagal masuk dalam syurga Allah SWT. Inilah kegagalan yang sebenar. Tak kisah pun kalau kita gagal untuk perkara dunia ni. Sebab kalau kita gagal untuk perkara dunia, kita ada peluang lagi untuk ulang lagi perkara tu. Gagal dalam percintaan, rumah tangga, peperiksaan, gagal dalam kehidupan, kita boleh usir lagi. Tapi untuk perkara akhirat, ketika kita gagal dalam kubur, dah tak ada peluang untuk kita kembali lagi, untuk usirkan lagi, tak lagi. Ketika itu kita akan menyesal selama-lamanya. Satu orang yang paling miskin akan ke dunia, hidup dia bawah jembatan, tak ada apa-apa. Pasti dan pasti pernah satu ketika dia ketawa. Pasti, susah macam mana pun orang tu. Dan orang yang paling kaya atas muka bumi ni, apa dia nak dia boleh dapat. Dia nak isteri dapat, anak dapat, rumah besar, kenderaan besar, rumah berbiji-biji, perniagaan besar. Pasti dan pasti pernah satu ketika dia menangis. Ini dunia. Tapi bila mana kita masuk je dalam kubur, tuan-tuan dia, dalam kubur kita kena seksa dengan Allah, kita akan sentiasa dalam keadaan menangis, tuan-tuan dia. Dan kita tak akan pernah ketawa lagi. Tapi satu orang yang mana dia masuk dalam kubur, dia gembira, maka dia akan gembira selama-lamanya, dia tak akan pernah menangis lagi. Jadi perkara ni kita nak faham dulu, yang kehidupan dunia ni sifat dia sementara. Wallahi sementara. Nabi SAW beritahu apa, 60-70, tak lama tuan-tuan, sekejap je. Yang mana sampai satu ketika, sampai satu saat, kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang hidup pasti dan pasti akan merasai mati. Jadi perkara ni kita nak kena faham betul-betul. Jangan letakkan kehidupan kita ni, kebergantungan kita pada makhluk. Letak kebergantungan hidup kita pada Allah SWT. Gagal dunia, gagal yang seketika. Tapi gagal akhirat, kita akan gagal selama-lamanya. InsyaAllah, wallahu a'lam.